Ana duk tengok kadang-kadang masyarakat ni terlalu nak membudayakan satu perkara sehingga jadi susah nak khatam Quran. Dia jadi budaya nak khatam Quran jadi payah. Sebenarnya bila kita dah khatam Quran, hak utama sekali mengikut dalam sunnah seperti yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan, dia kata eloknya bila kita nak khatam Quran ni kalau kita baca seorang, kita panggil isteri anak-anak kita mari duduk sekali. Kalau kita baca di masjid ramai-ramai ni kita panggil lah ahli qaryah mari kita nak khatam Quran hari ni. Sebab waktu khatam Quran tu insya-Allah rahmat Allah taala luas. Nafahatur Rahman, limpah kurnia Allah taala luas. Jadi elok kita berdoa, biarlah orang lain boleh tumpang doa orang khatam Quran. Itu menarik. Tapi yang anak kata jadi susah di pasal apa? Sebab kita terlalu beracara. Tak tamu sekali ahli muslimat, jangan marah deh. Ni tak kena ada uniform bunga lagi tu. Patu puluk lagi lah macam-macam bunga. Jadi payah nak khatam Quran. Jangan duk mayu. Kita bukan nak menyusahkan khatam Quran, kita nak memperbanyakkan khatam Quran. Oh dia kata tak boleh kau ustaz. Kita tidak kata tak boleh, kita kata tak mahu menyusahkan. Jadi payah nak khatam Quran. Kata payah nak khatam Quran, payah ustaz. Tak cukup baju kan pergi beli dulu. Jadi kita kata jangan nyusah dah. Jadi jangan susahkan khatam Quran, kita perbanyakkan khatam Quran insya-Allah.